Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni setelah 2 tahun Aisyah Humairah Dajjah pula 5 tahun 6 tahun masuk Lita Khalid. Dan hari ni adalah hari dia combo lah, convocation. Ada nama istilah dia, aku tak tahu apa, iktifal apa. Jadi dia sesi dia adalah pukul 2 petang saja, tapi ada lagi kelengkapan yang belum siap. Jadi kami nak pergi beli baju satu helai baju lagi yang gunakan untuk persembahan. So hari ni adalah 18 hari bulan Januari 2025. Tarikh Aisyah combo lah, combo Lita Khalid. Dia Lita Khalid lunas. Betul Aisyah? Ya, saya ada dekat belakang. Jadi kami sekarang baru pukul 10.30. Kami pun masih belum sarapan lagi, sebab nak kena keluar beli baju pula. Jadi sekali harum lah kami pergi dulu sarapan dan nak cari baju Aisyah sekejap. Dia ada persembahan nanti, jadi kita akan tengok nanti macam mana. Lita Khalid, goodbye teacher, bye friend. Itu bukan apa yang dekat last ke? Bye bye. Macam tu. Dekat last. Ya, lepas tu kita tutup kamera. Lepas tu lepas dah sampai dekat boy. Ada lagi satu boy tu tak buat dekat kamera. Lepas tu dia buat. Oh, dia boy buat ke pembuat? Ya. Jadi Umi, kakak, silap Umi dengan kakak pergi beli baju ke adik? If you happy, clap your hands, clap. Baju persembahan. Okay, bye. Happy, clap. Kita dalam kereta. Kami makan dulu sebelum pergi ke combo Aisyah. Awal lagi, baru pukul 12. Ayam periuk besar lunas. Duk makan garam. Sini ni. Kan tu kawan dia. Okey guys, kita pergi cari kopi dulu. Macam. Kita cari kopi Tak dulu. apa, Jangan bagus duduk macam tu. je. Dia setia. BP Cari dah masuk dalam tu. kopi dulu. Kopi beli sekarang dah pukul 12.30. Kita kena mendarat di Cepat-cepat nak pergi cepat ni. tapak event Laju nak Aisyah pergi. pukul 1.30. Kita ada setengah jam dekat sini. Setengah jam untuk ke sana. Okey, terus kat tepi Coffee Bean senang. Cuba tengok dia ada Boleh terus order. Dia kata orang kenduri ke apa, tak ada pun. Masuk ke mana bang? Tak ke? Bukan. Mana mak tak? Dia Aminuddin Baki. Ha? Kan? Oh, mana ibu dia baki tu? Kat mana? Salah. Dia cakap menjadikan guru kampus Tengku Bainon kan? Tengku Bainon kan? Ha. Oh, dia buat ibu dia baki. Aku nak kena pergi ibu dia baki pula mampu aku. Aminuddin Baki kat mana? Bukan kat Ipoh, kat Perak. Oh kan? Aduh. Dia kena buat salah. Tak tahulah. Betul ke Aisyah sini ke? Sebenarnya Aisyah main kat mana? Kaki kakak nak dekat. Lita Khalid. Nasir. Nasir nah. Aisyah dia tanya. Apa kamu? Kamu main sini ke semalam? Kereta. Betul. Mana? Sini tengok. Nanti tengok. Atas. Balik. Dia kata Okey. Kat mana? Aisyah dah sampai. Aisyah dah Aisyah ambil sampai. handphone ni kat Kita bawah nak tu. Tak ada pergi poket tu. Tengok uncle kata apa tau. persembahan Aisyah. Tu macam bedah tong gas.
situ di kat atas. Ha. Ya. Macam, pegang kamera. Tangan saya tak ada. Oh, pegang. Alah. Mana? Pegang macam ni. Ya. Ada kereta. Kau pegang pun sama juga. Orang. Oh. Lagu Negaraku. Pada tu. Lagi. Sampai tu. Ayo. Pegang lagi. Kakak dia pegang situ. Hello. Okay. وأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور
and it is Allah who sets the winds and they steer the cloud, and we drive them to earthy land and give life thereby to the earth after its lifelessness. Thus is the resurrection. Wah, indahnya cuaca hari ni. Jom! Laut datanglah sini. Tengok cuaca hari ni cantik kan? Jomlah, kita pergi dekat matahari ni. Graduate students, you may be ready. Four. Encourage us enough to more special in academic life and then seize their prime energy. They are now ready to the fruit from their endeavor. To start with, let me call upon our young Kasih Kalisha, binti Khairul Hafiz. Muhammad Daniel. Angin Harsan bin Muhammad Hussein Usman. Aisyah Humaira bin Muhammad Azam. Muhammad Syakir Iman bin Muhammad
Amen.